Surah yang ke-66 iaitu surah At-Tahrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan bicarakan surah yang ke-66 iaitu surah At-Tahrim. Mengandungi 12 ayat, diturunkan di Madinah. Semua surah-surah yang diturunkan di Madinah ini adalah berbentuk tasyri', berbentuk memberi pensyariatan, mengajarkan hukum hakam kepada umat Islam. Dalam surah At-Tahrim ini merupakan kesinambungan kepada surah yang sebelumnya itu iaitu surah At-Talaq. At-Talaq itu menceritakan tentang penceraian. At-Tahrim ini menceritakan tentang pengurusan konflik di dalam rumah tangga, dan begitu juga rahsia-rahsia di dalam rumah tangga. At-Tahrim itu diambil daripada ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Wahai Nabi, mengapakah kamu mengharamkan apa yang Allah Taala halalkan kepada kamu demi untuk mencari keredaan isteri-isteri kamu. Maka di dalam surah ini ada satu peristiwa yang penting yang menjadi sebab kepada turunnya ayat ini, iaitu yang pertama, riwayat yang paling kuat diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan baginda adalah untuk singgah di setiap daripada rumah isteri-isterinya itu setelah daripada solat asar. Maka apabila baginda singgah di rumah Zainab binti Jahsh, maka baginda akan tinggal di sana lebih lama, duduk lama sedikit, kerana Zainab itu menghidangkan madu yang sangat sedap. Lalu disebabkan rasa cemburu Aisyah dan Hafsah, mereka itu berpakat rumah mana di antara kita ni yang disinggahi oleh Nabi setelah daripada rumah Zainab. Maka kita kata bahawasanya mulut Nabi ni berbau busuk, berbau maghafir, iaitu sejenis getah yang berbau busuk, kerana Nabi minum madu itu tadi, kerana mereka jealous ataupun cemburu. Lalu kalau Nabi sampai, katakan bahawasanya aku mencium bau maghafir, bau getah daripada mulut kamu yang tidak enak. Maka disebabkan Nabi itu tidak suka kepada busuk dan sangat menjaga kebersihan, maka Nabi pun bila mendengar teguran itu daripada isteri baginda, maka Nabi pun mengatakan, tidak, aku hanya cuma minum madu di rumah Zainab dan aku bersumpah untuk tidak akan minum madu lagi. Namun jangan kamu bagi tahu siapa-siapa pun hal ini. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Nabi, mengapakah kamu mengharamkan perkara yang Allah halalkan kepada kamu hanya semata-mata untuk mencari keredaan isteri-isteri kamu. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, kisah Maryah Al-Qibtiyah. Dalam riwayat lain disebutkan bahawasanya baginda Nabi SAW mengharamkan diri baginda daripada mendekati Maryatul Qibtiyah, kerana Maryatul Qibtiyah ini bukanlah isteri Nabi, tapi seorang jariah yang dihadiahkan kepada baginda Nabi. Bihukmil, dengan hukum isteri juga, kerana menjaga hati Hafsah yang cemburu. Disebabkan oleh peristiwa itu, Allah Ta'ala menurunkan perintah, menurunkan firman, wahai Nabi, mengapakah kamu mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu. Lalu teguran dan rahsia rumah tangga ini mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mengatakan bahawa Nabi tidak perlu untuk menyempitkan apa yang Allah Ta'ala luaskan. Ayat ini merujuk kepada tindakan Hafsah radhiyallahu anha yang secara tidak sengaja membocorkan rahsia yang diamanahkan oleh baginda Nabi SAW, yang mengatakan bahawasanya siapakah, ada mengikut riwayat Nabi sebut bahawasanya siapakah orang yang akan menggantikan baginda Nabi SAW setelah baginda wafat kelak. Atau riwayat lain, sumpah baginda Nabi mengharamkan diri baginda Nabi daripada mendekati Maryatul Qibtiyah, ataupun sumpah untuk mengharamkan diri daripada minum madu itu tadi. Maka rahsia ini bocor, lalu Hafsah pun menyebutkan perkara ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka apabila Nabi sampai kepada Aisyah menyebutkan perkara ini kepada baginda Nabi, lalu baginda Nabi pun bertanya kepada Hafsah, siapakah yang memberitahu engkau tentang hal ini? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal tiap-tiap sesuatu, itulah yang telah memberitahu khabar ini. Maka Hafsah merasa takut. Kemudian ini juga adalah satu bentuk amaran ataupun teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri-isteri Nabi agar bertaubat, memohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau jika mereka tidak membantu Nabi, Allah ada untuk membantu Nabi, malaikat Jibril ada untuk membantu Nabi, dan orang-orang soleh adalah semuanya pembela baginda Nabi SAW, kalaupun isteri-isteri Nabi itu tidak ingin membela atau membantu baginda Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala juga menurunkan ancaman talak dan penggantian isteri. Ini diturunkan apabila berlaku ketegangan yang memuncak dalam rumah tangga Nabi, sehingga menyebabkan Nabi mengasingkan diri daripada isteri-isteri Nabi selama sebulan. Lalu para sahabat merasa resah, kerana sahabat Nabi dengan Nabi itu hubungannya itu hubungan menantu, mertua, sepupu, sahabat lagi dan sebagainya. Hubungannya itu saling tidak lari. Lalu Sayyidina Umar, ayah kepada Hafsah, menyatakan kepada Hafsah dalam keadaan bimbang. Beliau berkata, janganlah kamu terpedaya jika madu kamu, yakni Aisyah itu, lebih cantik ataupun disayangi oleh Nabi sehingga kamu menyebabkan kamu itu menyakiti hati Nabi. Jangan kamu menyakiti hati Nabi kerana semata-mata kamu cemburu kepada Aisyah dan seumpamanya. Ini disebutkan oleh Sayyidina Umar kepada Hafsah, anaknya itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kelima daripada surah ini sebagai bentuk amaran kepada isteri-isteri Nabi, yakni sekiranya mereka diceraikan oleh baginda Nabi, maka Allah Ta'ala boleh menggantikan mereka itu dengan wanita-wanita yang lebih baik, lebih patuh kepada Nabi dan lebih bertakwa. Ini nak mendidik isteri Nabi supaya agar senantiasa menyokong perjuangan
perjuangan baginda Nabi dan sentiasa sabar apabila hidup bersama dengan baginda Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat yang ke-6 daripada surah ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya itu adalah daripada batu dan manusia. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya tugas keluarga ini bukan hanya mencari nafkah, memberi makan, akan tetapi harus menjaga iman ahli keluarganya itu. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam seluruhnya agar bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat ataupun taubat nasuha, taubat yang paling murni, yang paling tulus ikhlas. Dan siapa-siapa yang bertaubat dengan taubat yang ikhlas, taubat nasuha, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa mereka dan akan memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Di bahagian akhir surah ini Allah Ta'ala menceritakan 4 contoh wanita yang harus diambil pelajaran oleh umat Islam, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Walaupun mereka ini bersuamikan Nabi Nuh dan Nabi Lut, tetapi mereka itu, kedua orang isteri ini akan tetap masuk neraka kerana mereka mengkhianati iman suami mereka. Yani walaupun mereka itu adalah isteri kepada Nabi, status isteri kepada Nabi, tapi ini tidak menjamin syurga kepada mereka jika mereka tidak beriman. Begitu juga sebaliknya, Asiyah isterinya Fir'aun, walaupun bersuamikan suami yang paling jahat di atas muka bumi ini, tetapi dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keteguhan iman dia. Begitu juga dengan Maryam ibnatu Imran, Maryam binti Imran, yang menjaga kesucian maruah diri dan membenarkan segala apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada beliau, tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi pengajaran daripada surah ini, janganlah kita terlalu ekstrim sehingga kan mengharamkan apa yang Allah Taala halalkan kepada kita. Begitu juga dengan sebaliknya, walaupun atas dasar zuhud dan juga atau nak menjaga hati manusia. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung kepada baginda Nabi SAW. Dan ini bukan merendahkan martabat Nabi. Kita harus ingat, semua teguran Allah kepada Nabi itu bukan nak merendahkan martabat Nabi, tetapi untuk mengajarkan, untuk menjadi tasyri', menjadi syariat kepada kita umat. Supaya kita tahu bagaimanakah harus merespons perkara ini apabila ia berlaku. Kerana telah ada tuntunan daripada baginda Nabi SAW. Pengajaran yang kedua, amanah yang dirahsiakan. Hendaklah seorang itu menjaga amanah kerana di antara ciri-ciri orang munafik itu apabila diberikan suatu amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Lebih-lebih lagi apabila berada dalam rumah tangga. Haruslah kita menjaga keharmonian rumah tangga, dan kalaulah ditakdirkan la qadarallah, kita tidak mahu, tetapi kalaulah ditakdirkan untuk berpisah, maka jangan kita membocorkan rahsia pasangan kita, membocorkan aib pasangan kita, mengatakan dia dulu ni macam ni dan seumpamanya. Berpisah, kalau perlu berpisah, maka berpisahlah dalam keadaan ihsan, baik-baik sahaja. Kerana fokus utama itu adalah anak. Jangan kita menghancurkan hubungan yang kita bina dan telah ada hasil anak tersebut akhir sekali kerana hanya tidak kesefahaman di peringkat akhir, menyebabkan kita menyakitkan hati, menyebabkan kita boleh masuk ke dalam neraka yang disebabkan perbuatan-perbuatan kita, mulut kita, hati kita dan seumpamanya. Kemudian yang ketiga, tanggungjawab individu. Hubungan seseorang dengan seseorang itu tidak menjamin syurga ataupun neraka kepada dia. Tetapi seseorang itu haruslah menjaga dirinya, menjaga ahli keluarganya dan anak-anak pinaknya itu daripada masuk ke dalam neraka. Suami haruslah menjaga isterinya, haruslah menjaga anaknya juga daripada terjerumus ke dalam lembah neraka. Isteri juga harus menjaga kehormatan diri supaya tidak jatuh ke dalam lembah api neraka, tidak mengheret suaminya itu ataupun ayahnya itu ataupun abangnya itu ke dalam api neraka bersama dengan dia. Begitu juga dengan anak, mempunyai tanggungjawab juga untuk tidak menarik ataupun melakukan maksiat sehingga kan menyebabkan bapaknya itu, ibunya itu turut serta masuk di dalam neraka. Jadi inilah apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada surah ini. Wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.